Pada 25 Oktober 2025, SMK Luwak telah melakar satu lagi kenangan bermakna melalui penganjuran Hari Keluarga SMK Luwak yang berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan keprihatinan terhadap alam sekitar. Program ini menghimpunkan seluruh warga sekolah termasuk para guru, anggota kumpulan pelaksana, ahli PIDG, serta rakan kerjasama daripada Majlis Bandaraya Miri, MBM, dan Speakmat 99. Kesatuan tenaga dan semangat inilah yang menjadikan program ini lebih bermakna. Aktiviti utama hari tersebut ialah gotong royong membersihkan kawasan pantai Kampung Nelayan Luwak. Matlamatnya bukan sekadar menceriakan kawasan pantai, tetapi untuk menyemai nilai tanggungjawab sosial dan kesedaran terhadap kepentingan kelestarian alam sekitar dalam diri setiap warga SMK Luwak. Melalui aktiviti ini, para peserta bukan sahaja berpeluang beriadah dan mengeratkan silaturahim, malah turut bersama-sama menyumbang ke arah mewujudkan persekitaran yang bersih, indah dan lestari. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Timbalan Datuk Bandar Miri, Kaunselor Arifin Muhammad, serta Kaunselor Lisa Yu, yang bukan sahaja hadir memberi sokongan, malah turut serta dalam aktiviti gotong royong. Sponsor saya dimaklumkan hari ini ada lebih kurang 2 penaja utama pada Kehadiran mereka menzahirkan komitmen pihak berkuasa tempatan terhadap usaha sekolah dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Semangat kerjasama dan kebersamaan jelas terpancar sepanjang program berlangsung. Setiap warga sekolah memainkan peranan masing-masing, menjadikan Hari Keluarga SMK Luwak bukan sekadar satu aktiviti sosial, tetapi satu simbol perpaduan dan tanggungjawab bersama terhadap alam sekitar. Pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat, warga SMK Luwak, PIDG, MBM, Speakmat 99, serta seluruh komuniti yang telah memberi sokongan dan komitmen dalam menjayakan program ini. Semoga semangat kebersamaan dan kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar ini akan terus dipupuk dan menjadi amalan berterusan dalam kalangan warga SMK Luwak, demi melahirkan generasi yang mencintai dan menghargai keindahan bumi yang kita diami bersama.